Pada minggu lepas cikgu dah ajar tentang operasi tambah dan tolak. Jadi pada hari ini cikgu nak uji tentang pemahaman kamu semua. Tapi sebelum tu cikgu nak bagi tahu siapa yang boleh jawab dengan betul, cikgu nak bagi dia pen marker sebagai ganjaran. Boleh? Boleh? Wow, menariknya. Jadi kamu dia jawab dulu. Okey. Cikgu, saya mau jawab. Boleh Farhan, cuba. Okay, pandai Farhan. Wow. Ini dia kamu dia. Apa yang kita dapat daripada video lakonan tadi? Apa yang kita dapat daripada video lakonan penugahan positif itu tadi ialah kita dapat lihat bahawa sekiranya guru tersebut memberikan ganjaran atau hadiah kepada pelajar yang berjaya, maka pelajar tersebut lebih gembira, bermotivasi di samping nak mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif selaras dengan abad ke-21. Assalamualaikum murid-murid. Salam cikgu. Okey, semua boleh duduk. Terima kasih cikgu. Okey, ingat tak minggu lepas kita belajar tentang apa? Ingat. Kita belajar apa? Kata ganti nama. Kita belajar tentang kata ganti nama. Jadi minggu lepas cikgu dah sediakan tugasan. Boleh tak cikgu semak? Boleh, Cikgu. Semua siap tak? Siap. Awak Farid? Siap? Siap. Saya tengok dulu. Ni siap. Penuh buku. Ni pun siap. Ni awak tengok. Kosong. Sebab kosong ni tak ada apa. Kosong. Kerja seminggu saya bagi, kenapa awak tak siap? Saya terlupa ya. Terlupa jawapan dia. Nak sabar. Awak bangun, awak berdiri. Awak buat nyanyian. Saya nak awak nyanyi lagu kata ganti nama diri. Yang minggu lepas cikgu. Ya. Kata ganti nama diri. Cuba yang saya kurang ingat cikgu. Awak buat betul-betul. Ayah Susanti dengan sini semua kata ganti nama diri ada 3. Diri pertama, kedua, ketiga. Diri pertama saya kami kita. Marilah semua mari dengar. Okey Farid, jadi apa yang awak dapat berdasarkan video penugahan negatif sebentar tadi? Baiklah, yang saya dapat penegahan negatif ini ialah seorang guru memberikan dendaan kepada murid untuk supaya murid itu bergerak berubah kepada yang lebih baik atau ke arah yang lebih positif. Sebagai contohnya, sebentar tadi cikgu memberikan denda kepada Farid yang tidak menyiapkan kerja dengan menyuruhnya menyanyikan lagu kata ganti nama diri supaya Farid lebih yakin untuk kehadapan dan supaya Farid tidak mengulangi kesilapannya tidak menyiapkan kerja.